apakah yang akan berlaku, real reform kita, apa yang kita akan boleh expect daripada real reform kita, tuan-tuan. Okay, itu satu hal juga. Jadi adalah few things yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bear with me, kita dengar sama-sama. Dan yang paling penting adalah untuk share, like dan juga subscribe. Kalau tuan-tuan tak subscribe lagi, subscribe tuan-tuan. Politik ni nak dapat orang subscribe bagi kita ni payah betul lah kan. Bukan apa, jadi kalau kita subscribe, klik button subscribe tu, lepas ni tak susah lah nak tanya mana live kan, dia akan automatically dia akan inform kita kalau live tu sedang berlaku. Ok, faham? Ok tuan-tuan, daripada mana anda berada sekarang ni, mungkin boleh share kan kat bawah, kat mana komen-komen daripada mana anda datang. Saya tahu mungkin dari berbagai tempat lah, of course Malaysia itu biasalah kan, Sabah, Sarawak, Semenanjung, mungkin daripada Australia, daripada Perancis, France, dari England, dari Brunei, Singapore, Indonesia, sahabat-sahabat kita dari seluruh dunia yang menonton, yang nak mengikuti perkembangan semasa politik tanah air negara kita. Okey tuan, saya nak pergi dahulu kepada apa yang saya ramalkan tempoh hari kan. Saya kata bahawa tentang cerita tentang perang dahululah. Okey, dalam negara dunia sekarang ni yang perang yang sedang melanda ini, kita dapati beberapa perkara sedang berlaku. Okey, saya predikkan bahawa akan berlaku dan sedang pun berlaku sekarang ini. Saya kata itu bahawa kenaikan harga minyak akan berlaku, which happen. Saya kata kenaikan harga barang akan berlaku, kemudian inflasi akan berlaku, OPR berkemungkinan akan dinaikkan kalau sekiranya perkara ini tidak dikawal. Kalau selepas bulan 5 OPR inflasi meningkat semakin tinggi, bermakna OPR berkemungkinan akan ditingkatkan untuk mengelakkan inflasi itu keluar daripada unjuran ataupun daripada jangkaan yang sebenar. Okey. Ada kawan call saya, dia kata, macam mana keadaan sekarang ni? Sebab dia baca macam-macam lah, dia kata kena stock up barang, kena simpan makanan, takut ini takut itu, kena beli barang untuk nak simpan elektrik tu kan, yang macam genset tu kan, tapi elektrik punya takut nanti elektrik kena potong sebab tenaga kita akan ada krisis dan sebagainya kan. Dia macam ni lah tuan-tuan. Untuk makanan, saya advise tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh stock up. Maknanya lagi mudah kalau beli makanan dalam tin ataupun makanan dalam paket yang macam berahim ataupun macam yang ready to eat tu kan. Simpan, tapi jangan guna dahulu. Maknanya guna bila harga barang dah terlalu mahal atau sangat mahal. Okay, jadi boleh guna pada waktu itu. Jadi belilah yang dah ready to eat lah, ataupun kalau tak pun beli rencah dia punya rempah-rempah, so boleh masak. Tapi yang tu pun kita tahu kan, maknanya kita tak perlu nak berbelanja di luar. Itu sebab dia sebenarnya bukan makanan akan habis. Ramai orang tak faham. Dia ingat saya cakap macam tu, dia ingat makanan habis ke? Bukan. Supaya kita avoid makan di luar dan kita beli sekarang dalam keadaan harga itu murah. So katalah ditakdirkan harga barang taklah terlalu mahal, dia makan je lah, sebab benda tu boleh tahan 2 tahun. Macam kopi LTL saya tu kan, yang tu boleh tahan 2 tahun. Jadi boleh simpan dan tahan selama 2 tahun. In fact, itu as recommended by the food itself lah. Tengok tarikh expiry lah kan. Tapi katalah emergency yang terlalu emergency pun, kalau makanan tak pernah buka, even after 2 years sebenarnya boleh makan lagi. Cuma food dipanggil food security ataupun food safety, dia letak situ 2 tahun kalau untuk retort. Tapi sebenarnya untuk retort ni, selagi kita tak buka dia punya seal dia boleh lepas itu pun kita boleh makan selagi dia tak basi lah kan. Okay? Jadi recommendation saya, simpan untuk menghadapi keadaan yang amat teruk pada masa akan datang kalau benda itu berlaku. Anwar Ibrahim sendiri hari ini semalam menyatakan bahawa harga barang akan meningkat. Expect peningkatan harga barang yang sangat mendadak. Kemudian plan damai yang sekarang ini dibuat oleh Iran, nampak gayanya ditolak oleh US. Resolusi yang nak dibuat oleh PBB untuk buat military kententeraan daripada PBB, dia nak escortkan kapal-kapal perang, kapal-kapal minyak itu melalui kaedah negara-negara ni masuk melalui kapal-kapal perang, pun juga ditolak oleh Rusia dan juga China yang menggunakan kuasa veto mereka untuk menghalang perkara itu daripada berlaku.
Jadi sekarang ini kita akan nampak bahawa everything dalam keadaan stalemate. So kita expect bahawa mungkin Iran nak bagi dia punya plan damai, tapi akhirnya US tak nak terima. So kalau US tak nak terima, then still stalemate lah, still dalam keadaan demikian. Cuma menariknya apabila hari ini 6 kapal minyak Malaysia dibenarkan lepas daripada Selat Hormuz dan sekarang menuju ke Malaysia, dan kita ada minyak untuk April dan juga Mei. Baik, semalam 2 hari lepas saya sebut tentang minyak kan. Okay, ada yang bertanya kepada saya, harga minyak ni macam mana sebenarnya, sedangkan harga minyak dunia turun. Masa itu saya tak sure sangat sebab saya forgot about the detail, padahal saya pernah bahaskan benda tu lama dah. Okay, so hari ni saya bahaskan secara detail dan saya tulis dalam Facebook saya. Dia kata kenapa harga minyak Malaysia naik semalam 5 hari bulan naik, sedangkan harga minyak dunia turun. Kalau kita tengok, disebabkan oleh pelan damai tersebut, harga minyak dunia turun tau. Daripada $118 per barrel, dia turun kepada lebih kurang bawah 100, lebih kurang 90 lebih $97 per barrel semalam. So kenapa harga minyak dunia ni dunia turun tetapi harga Malaysia pula naik? Pelik, dia kata. Baik, sebab kita menggunakan sistem dinamakan sebagai APM, Automatic Price Mechanism dipanggil. Automation atau Automatic Price Mechanism, Pricing Mechanism, di mana harga minyak kita itu berdasarkan kepada harga minggu lepas. Okay, maknanya kita beli minyak, maknanya minyak yang kita bayar hari ini semalam adalah berdasarkan kepada kos yang ditanggung pada minggu lepas. Itu maksud dia. So kita ambil purata minggu lepas punya pricing, kemudian kita bayar pada hari ini. Begitu juga harga pada minggu hadapan berdasarkan kepada harga minyak pada minggu ini. Jadi kalau kita nak tahu harga pada minggu depan naik atau tidak, tuan-tuan tengok Brent, dia punya average, comparekan dengan average pada minggu lepas. Okay, kalau minggu lepas average katalah $100 per barrel, katalah pada minggu ini average $95 per barrel. Most likely minggu hadapan harga minyak akan turun. Tetapi kalau tak turun juga, yang tu kerajaan. Yang tu tak boleh kata apa lah, itu kerajaan lah. Tetapi maknanya harga minyak pada minggu ini ditentukan daripada harga pada minggu lepas. So cara kita nak tahu harga minyak akan turun atau tidak, sebenarnya kita tak perlu nak beratur dekat kedai pula, dekat petrol station lah. Kita dah boleh jangka berdasarkan purata minggu ini. So kalau purata minggu ini, katakanlah minggu lepas, katakanlah, saya pun tak tahu berapa purata minggu lepas, tapi katalah minggu lepas puratanya $100 per barrel, katalah purata minggu ini lebih kurang $95 per barrel, bermakna pada minggu hadapan harga minyak ada kemungkinan akan diturunkan sedikit. Itu kaedah macam mana kita nak mengira dan memahami price mechanism, dipanggil average, price average lag dipanggil. Dia ada lagging selama satu minggu. Okay, jadi sebab itu kalau orang mula bertanya, ini benda ni tak tahulah kenapa kerajaan tak explain benda ni kan. Dia tak faham ke, dia tak tahu kenapa Check Plus tak explain benda ni, saya pula nak kena explain kan. Jadi kita be fair lah, kita be fair. Harga minggu ini adalah berdasarkan pada harga minggu lepas. Cuma apa yang dipersoalkan oleh kami, rakyat persoalkan harga minyak naik, satu hal lah. Ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli mendakwa PKR mungkin sedang mengatur langkah untuk mengadakan pilihan raya kecil, PRK, di kawasannya dengan matlamat akhir menyingkirkannya sebagai wakil rakyat. Ini meskipun tempoh akhir untuk mengadakan PRK telah pun berlalu pada Disember tahun lalu. Bekas Menteri Ekonomi itu menegaskan jika PRK sedemikian diadakan, bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkemungkinan diletakkan sebagai calon PKR untuk mempertahankan kerusi tersebut. Menghuraikan teorinya, Rafizi menyokong dakwaan itu dengan merujuk kepada kenyataan terkini pemimpin parti yang menggesahnya keluar daripada PKR, selain tindakan Presiden Parti merangkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat di Pandan semalam. Menegaskan dia tidak pernah melihat Anwar mengunjungi Pandan sepanjang hidupnya, Rafizi berkata jangkaannya mengenai kemungkinan PRK diperkukuh lagi oleh surat tunjuk sebab yang diterimanya sebelum ini, yang menuduhnya telah menyatakan hasrat untuk meletak jawatan daripada parti. Kata Rafizi, dia tidak dimaklumkan mengenai kehadiran Anwar di kawasannya dan hanya mengetahui perkara itu daripada orang lain yang melihat Perdana Menteri berkenaan.
Ini ialah peninggalan dan juga budaya dari UMNO yang dibawa masuk ke dalam PKR menyusun untuk bagi gambaran begini, katanya melalui podcast yang berhenti Menteri malam tadi. Sebab antara satu perkara yang orang keliling Datuk Seri Anwar ni paling bangga sekalilah ialah bagaimana mereka menyusun sehingga akhirnya Datuk Seri Anwar boleh jadi timbalan Presiden dan Tun Ghaffar Baba tarik diri susun tekanan tinggi begitu. Jadi bila tengok susun ni maksudnya they already had the end mine lah. Jadi bacaan saya lah semua ini bergerak ke arah kemungkinan ke arah untuk mengisytiharkan saya bagi pihak saya mengisytiharkan saya keluar parti. Dan dengan kehadiran Datuk Seri Anwar tadi maksudnya, isyaratnya ialah bahawa pandan perlu diperkukuhkan untuk PKR kerana besar kemungkinan akan ada pilihan raya kecilah, katanya. Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh ketika dihubungi menasihatkan Rafizi supaya berhenti berpolitik dan memberi tumpuan kepada cabaran negara. Negara sedang berdepan kesan perang di Iran. Fokus utama kerajaan adalah mengurus dan mengawal impak yang sedang dan akan dihadapi negara. Bagi mereka yang masih cenderung berpolitik, fikirlah seperti seorang negarawan dahulu, katanya melalui jawapan ringkas. Malaysia kini turut menghubungi pengarah pilihan raya PKR Saifuddin Nasution Ismail dan masih menunggu maklum balas. Di bawah perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, PRK perlu diadakan jika berlaku kekosongan kerusi parlimen. Namun, ia tidak diperlukan jika kekosongan berlaku dalam tempoh 2 tahun sebelum pembubaran parlimen seterusnya. Tempoh pengecualian 2 tahun itu jatuh pada 19 Disember tahun lalu, memandangkan sidang pertama parlimen berlangsung pada 19 Disember 2022, dengan penggal semasa berakhir pada 18 Disember 2027. Namun, walaupun tempoh kurang 2 tahun sebelum pilihan raya umum, pilihan raya masih perlu diadakan dalam tempoh 60 hari jika Speaker Dewan Rakyat memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa kekosongan kerusi menjejaskan kekuatan angka parti atau gabungan pemerintah. Walaupun mengakui PRK dipandang sepatutnya tidak berlaku dalam masa terdekat, Rafizi secara sinis berkata perkara itu tidak mustahil dalam era Madani. Kita tak boleh nak terkejutlah kalau dia nak buat samalah macam sepatutnya tidak ada pilihan raya kecilkan. Tapi ialah zaman Madani semua kita dalam tempoh dari 2018 sampai sekarang kita dah tengok macam-macam. Ya tak ada benda lagi yang mengejutkan di Malaysia inilah. Jadi saya tak terkejutlah kalau semua ini ke arah memastikan bahawa ada pilihan raya kecil walaupun sepatutnya tak ada dengan niat dan harapan bahawa let's finish this guy once and for all lah, katanya. Rafizi turut menegaskan kemungkinan PRK itu tidak semestinya memihak kepada PKR terutama jika dia menang. Dia juga berikrar akan mempertahankan kerusi pandan sebaik mungkin, dengan keyakinan rakyat akhirnya akan melihat apa yang sedang berlaku. Ialah saya kenal Datuk Seri Anwar. Pemikiran dia orang-orang keliling dia, matlamat mereka ialah mengalahkan, supaya saya hilang deposit dalam pilihan raya kecil akan datang. Untuk pandangan dia ni tanpa parti tanpa PKR ni tak ke mana. Jadi kalau ada pilihan raya kecil saya hilang saya akan bertanding macam mana pun. Kau tengok pemilihan PKR. Walaupun dah tahu disusun semua blok kecain tak blok kecain semua ni kan aku lawan kalau tak kalah belakang kirakan. Sebab kalau kita benar dan kita rasa bahawa kita ada maruah dan kita yakin bahawa rakyat akhirnya boleh nampak apa yang berlakukan. Yalah ambil contohlah apa nama ni pemilihan PKR kan. Hari itu mungkinlah nampak saya kalah tapi perancangan itu untuk mematikan kejaya untuk menghentikan saya bersuara 1 tahun tak selesai lagi ni makin bisinglah kan. Saya akan bertanding kalau saya kalah hilang deposit ke tak, apalah aku pergilah cuti dekat tepi pantai Jab. Lepas tu aku bercakap baliklah podcast ni siapa nak jaga podcast ni kan, katanya. Rafizi memberi amaran bahawa jika dia menang, ia boleh menjadi isyarat berbahaya kepada Anwar, PKR dan Pakatan Harapan, memandangkan sentimen yang mungkin timbul daripada kekalahan tersebut. Jadi gayanya ialah lebih baik kira saya ditafsirkan mengisytihar kerusi supaya mengikut undang-undang anti lompat parti. Saya telah mengosongkan kerusi dan mungkin Tengku Zafrul akan bertanding di Pandanlah sebab dia memang ligat di Pandan sekarang, katanya. Zafrul, bekas pemimpin UMNO yang menyertai PKR pada Jun tahun lalu, kemudian dilantik sebagai ahli biro politik parti secara ex officio. Bulan lalu, dia dilantik sebagai penasihat politik kanan Anwar, jawatan yang kosong sejak setiausaha politik ketika itu, Syamsul Iskandar Akin,
meletak jawatan pada 25 November tahun lalu. Mengimbas situasi semasa yang disifatkannya mirip ketika persaingannya dengan Nurul Izzah Anwar bagi jawatan Timbalan Presiden PKR, Rafizi berkata secara sinis jika teorinya benar, keadaan itu hanya berlaku dalam PKR. Hanya berlaku dalam PKR, tak pernah berlaku dalam parti-parti lain yang parti itu membuat keputusan mentafsirkan sendiri apa yang ada dalam hati aku semua ni semata-mata kerana tak mahu pecat aku supaya tidak hilang kerusi. Katanya, pada Februari lalu, Rafizi mendakwa PKR cuba menekannya supaya keluar parti agar dia boleh disingkirkan sebagai ahli parlimen. Ini susulan surat tunjuk sebab yang menuduhnya seolah-olah mengisytiharkan keluar parti selepas dia mengumumkan hasrat bertanding dalam pilihan raya umum akan datang tanpa tiket PKR. Jika Rafizi mengisytiharkan keluar parti, ia akan mencetuskan peruntukan anti lompat parti yang memaksanya mengosongkan kerusi parlimen, berbanding mengekalkannya jika dia dipecat. Semalam, Rafizi mendedahkan PKR menghantarnya surat tunjuk sebab kedua bertarikh 9 April. Dengan lembaga disiplin parti menuduhnya melakukan beberapa pelanggaran yang didakwa menjejaskan nama Anwar dan parti. Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli menyifatkan kehadiran pengerusi Parti Keadilan Rakyat, PKR, ke Parlimen itu semalam, memberi isyarat politik yang cukup jelas. Dakwanya, PKR sedang bersedia untuk segala kemungkinan, termasuk pilihan raya kecil, PRK. Semalam, Anwar yang juga Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Masjid Nurul Saadah, di Kampung Ceras Baru iaitu di bawah Parlimen Pandan. Terdahulu, bekas Timbalan Presiden PKR itu berkata, isu surat tunjuk sebab terbaharu PKR terhadapnya dan apa yang bakal berlaku selepas ini sudah menunjukkan arah yang jelas. Ujarnya, apabila pertuduhan rasmi sudah dikeluarkan, ia bermakna proses itu sudah sampai ke peringkat akhir untuk tindakan diambil. Sudah nampak juga gerakan itu disusun berperingkat. Bermula dari ketua cabang, kemudian pimpinan negeri, kemudian pimpinan yang lebih tinggi. Semua bawa mesej yang sama, iaitu saya perlu letak jawatan dan keluar parti. Bila susunan itu berlaku serentak, itu bukan kebetulan. Itu keputusan politik yang sedang disediakan. Kita pernah tengok pola yang sama sebelum ini. Sebab itu saya kata, ini budaya lama politik dalaman yang kini dibawa masuk semula ke dalam PKR, katanya menerusi laman sosial Facebook beliau hari ini. Menurut Rafizi yang juga bekas Menteri Ekonomi, daripada apa yang berlaku ketika ini, beliau menjangkakan PKR tidak akan memecatnya secara langsung. Sebaliknya, kata beliau, PKR akan mengambil jalan mentafsir kenyataan dan pendiriannya sebagai telah keluar parti. Jelasnya, itu juga sememangnya sudah pun dibayangkan di dalam surat tunjuk sebab pertama oleh Setiausaha Agung PKR terhadapnya. Kenapa? Sebab kalau saya dipecat, saya kekal sebagai ahli parlimen. Tetapi kalau saya dianggap keluar parti, implikasinya lain. Sebab itu kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pandan semalam memberi isyarat politik yang cukup jelas. PKR sedang bersedia untuk segala kemungkinan, termasuk pilihan raya kecil. Jadi bagi saya, surat tunjuk sebab ini besar kemungkinan akan berakhir seperti yang disebut Fuzia Saleh sebelum ini. PKR akan mentafsir pendirian saya sebagai tindakan keluar parti. Katanya, bagaimanapun, Rafizi menegaskan perkara itu sebagai sesuatu yang pelik yang mana beliau tidak pernah melihat parti lain mengambil jalan sebegitu. Tafsir sendiri pendirian ahli sebagai keluar parti. Hanya untuk elak memecat secara rasmi tetapi pada masa yang sama membuka jalan kepada kehilangan kerusi. Katanya,